Saya baca hadis tu saya takut tuan, naik bergema. 70,000 tali, dan setiap kali fi kulli zimam 70,000 malaikah. Di antara ujian di akhirat, Allahu Akbar, lintasan daripada mana? Daripada atas neraka jahannam. Agak-agak dunia panjang ni panjang mana? Agak-agak panjang lintasan itu daripada titik A ke titik B, start to finish, kam al-masafah, al-masahah, berapa dia punya jarak dia? Tuan-tuan bayangkan. Saya ingin mengajak tuan-tuan membayangkan, dan bayangan ni tak dapat dibayangkan, dan bayangan ni tak dapat dibayangkan, dan bayangan ni tak dapat dibayangkan. Memang tak dapat. Nabi kata apa dalam hadis sahih? Nanti akan dibawa jahannam, akan ditarik. Yang mana jahannam ini seperti kawah, yang mana akan ditarik dengan rantai ataupun tali-tali dia tu, zimam dia tu, tali-tali tarik tu. Macam unta kan, kita tarik tali kan, lembu tarik tali, kambing tarik tali tu. Sebanyak 70,000 tali. 70,000 zimaman, dalam hadis yang sahih. Saya rasa benda ni kita dah bahas kan, di dalam kitab Riyadhus Shalihin baru-baru ni kan, ataupun dah lama dah? Dah lama dah di Bukit Lintang. Saya baca hadis tu saya takut tuan, naik bergema. 70,000 tali, dan setiap kali fi kulli zimam 70,000 malaikah. 70,000 malak. 70,000 pula. Setiap tali tu ditarik oleh 70,000 malaikat. Malaikat yang tugasnya menarik jahannam saja. Seret. Tak adalah macam tu. Itu cerita Beramli. Ini cerita betul. Cerita bukan dongeng, betul. Nabi bagi tahu. Nabi dinampakkan benda tu. 70,000 tali. 70,000 setiap tali tu malaikat. Bayangkan. 70,000 kali 70,000 berapa? 70,000 malaikat kali 70,000 tali. Dan malaikat ni besar-besar. Dia bukan saiz-saiz Abu Wabil ke metod ni. Dia bukan saiz-saiz lagi ke metod Hakimi. Hakimi tinggi kan? Subhanallah. Pemikul arash itu, pemikul arash yang 8 orang tu, apa ayat dia? Yahmiluna arsya rabbika yawma idzin thamaniyah. Ada 8 malaikat yang memikul arasy Allah masa Allah datang melakukan pengadilan. Kita cerita sikit, lari sikit benda ni, tak apa. Ini ambil pelajaran. Sebab ini fitnah. Fitnah masa hidup taklah sebesar fitnah dalam kubur. Sebab apa? Dalilnya orang dalam kubur mati tu kalau boleh nak hidup balik. Sebab sana begitu dahsyat. Dan fitnah di sana besok lagi besar daripada kubur, lebih besar daripada dunia ni. Ini sekejap je fitnah ni. Kita diuji duduk sini sampai semut-semut lah punggung. Itu sekejap je. Dan kena air teh Cina sekarang, sihat dah dia. Betul tak? Yang ini sana, subhanallah, salah satu ujian saya nak bagi tahu tu. 70,000 malaikat tarik 70,000 tali. Malaikat pemikul arash saja dia punya ni cuping telinga dia sampai bahu ni 700,000 tahun. Nak sampai ke sana tu, kalau burung terbang 70,000 tahun. 70,000 tahun. Besar. Besar. Jibril saja antara ufuk ke ufuk tu tak habis tu. 300 sayap 300 sayap. Besar. Malaikat ni besar. Malaikat ni antara makhluk Allah yang besar-besar. Tetapi makhluk Allah paling besar adalah arash. 8 orang pikul. Bukan orang, 8 malaikat. Berat.